kan tersebut. Semua standby. Semangat, semangat, semangat. Alhamdulillah, dah naik 1 kilo. Sudah kuris. Lama makan. 9 paling besar buat masa ni. Weh. Jauh. Malam ni kalah dengan jauh milik kan. Aduh, bodoh. Apa punya babi? Wah, mari wah. Naik. Ini sekilo amat. Hah? Wah. Tak, morning. Tapi aku kata nak buang air mana salin. Okay, lagi strike lagi pagi ni. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Balik lagi di channel aku. Dah mencik dah. Wih, lama betul aku tak buat video lah. Tak sempat yang banyak sangat kerja. Sampai mancing tak sempat sebab ada hobi baru. Sampai mancing pun lupa. Aku sekarang dekat JT Kuris. Kuris Batu Pahat. Aku ada trip lagi ke Kelong Kuris. Hari ni 6/6 Sabtu. Balik esok pagi Ahad. 6/6/26. Tarikh cantik 6/6/2026. Ngam. Pari 60 kilo 606 gram. Walah. Okey, aku trip kali ni aku ramai. Biasa bertiga berempat, kali ni aku berenam. Dengan apa? 6 orang. Bulan 6 naik bulan 2006. Cantik kata hari ni. Dengan baju siri baru daripada gerak aku, Sting Hunter. Cantik tak cantik? Jat, kawin sikit Jat, baju Jat. Apalah mak. Depan. Kalau korang berminat, korang boleh DM aku dekat TV. Tak mahal lah. Kalau korang rasa cantik, korang komen. Semua baju baru ke? Cukup bajet. Semua baju baru. Dah manggil lah yang hutan tu. Okey. Aku pun tak tahu nak cakap apa. Kita tunggu tekong hantar. Sekarang ni pukul 2, dekat pukul 3 lah. Panas, boleh tahan lah. Piau. Okey. Kita tunggu kat sana je. Semua dah naik kan? Terbut. Semua mood standby. Siri 2 baju. Dia keras sikit. Kita gerak jadi. Semangat kawan, semangat. Okey. Lama betul lah. Ya, mari jaga banyak. Tidur. Siap.
Alhamdulillah dah naik atas kelong Koris. Betul ya. Rindu lah tempat ni. Ada kerusi dah. Daripada pukul berapa tadi? 2.40, sekarang pukul 3.25. Daripada tepi nak ke sini lebih kurang 20 minit 25 minit macam tu lah daripada darat. Betul. Aku tarik nafas sekejap baru setting yuran. Mana yang setting yuran tu memang dia tak sabar lah. Macam ni. Belum-belum dia dah keluar beg. Okay. Bagi aku kemas dulu. Okay. Ada masalah teknikal. Aku punya pemegang kamera kat leher. Holder. Kelalen. Tengok. Musing-musing apa ni? EX aku pakaikan berana potong. Aku kali ni aku pakai 2 batang. Aku malah nak tamak-tamak. Okay, ni aku pakai kodang hidup. Rambut macam biasa lah. Stopper. Jarak batu lebih kurang 2 jengkal. Mulut kau ngajar Mulut kau ngajar Bagus nak satu tengok. Aku pakaikan Suratik Wahyu je yang kain. Sakit? Dia tak ada getah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu namanya apa? Tak siapa nama dia. Macam Malik Noh namanya. Bismillahirrahmanirrahim. Aku misalnya hidup balik. Kena kepala. Aku risau hidup ni. 2 kali lah. Baling batu kepala sendiri. Kat sini dah. Wakang. Mustas. Okay. Kameranya holder dia mengisaukan lah. Umpan tak ambil lagi dah balik. Jatuhnya depan tu. Apa kalau sangat ni? Okay, yang ni pun sama. Rambut stopper. Standby lah. Yang ni aku pakai dengan benda hidup. Jad. Jangan. Me. Entah me. Me. Shoot. Orang baru salah baca. Shoot. Dah ada dah. Pasir, Mat. Pasir. Ini lah aku cakap tu. Kau tak percaya. Salam kenal lagi, Mat. Ada? Kosong. Tak tahu. Kau tadi tarik dikit lah, Mat. Kalau sayang. Macam baik yang kita bawa saiz tu. Ya. Tahulah stand jenis apa ke, tahulah ni. Merisau kan? Okay, ada ketuk. Kita sambung balik. Aku nak set up jalan dulu. Okay, geng. Ciao. Hai. Tukar lah, terbang lah. Ikan terbang.
Alhamdulillah. Strike pertama. Ting. Strike pertama, geng. Tu ke? Macam ada barangnya je. Oi. Strike, geng. Bukan lah. Malu tak? Bulat terus kepala aku. Tu ke antara ekornya tu. Tu ke lagi Ha? Tuker dia hebat, geng. Saya sudah. Tanya tu pergi tu. Jelas betul dengan kau dah. Ini kau baru tengok anak je kat bapaknya. Yang merah tu dah. Ha. Karut dah. Tekan. Dah. Shoot. Dah ada. Lama papan. Potong umpan. Lampau. Balas dendam betul dia punya pam tu. Ha? Jadilah je. Ha, ni time waktu tukar je ni. Bilang umpan. Mana ikan je? Ha? Ikan apa? Kenapa kecil? Ha? Umpan. Wah. Umpan manis. Oh, kau nak pakai ikan pakai tu je, potong je. Potong. Dia dapat ikan umpan, geng. Hebat terus. Malung. Oh, anyi betul lah dia Mat. Aku seko tak dapat lagi ni Mat. Manis. Betul lah. Aku rasa rumah kau ikhlas saja. Dah pandai lah drag buat guit. Drag buka-buka sikit. Biar dia macam kikit Dia macam Adam lah. Lama je padahal. Tak apa, yang penting feel. Kan hiburan B40. Aku takut naik sajin ni. Ni je suka. Sajin. Alhamdulillah. Ni bodoh badan. Buang tu kau dapat juga je. Pandai dia Jat mancing. Ha. Jat, satu lagi Jat, kendu Jat. Satu lagi kendu. Jualan kau pintu tu. Dah kendu. Dah tu biar dulu. Ada. Ha. Manis betul ada. Aku punya pun gigil apa? Pam terus. Ha, ada. Tukar slow je. Ha, ilah. Datang tu. Yelah. 9 paling besar buat masa ni. Buat kena tu dah. Bagus sikit. Lalu susah. Kau nak motor boleh lalu.
Kecil pun ikan je kan? Oh, serah juga. Dia besar geng. Payung sikit lah. Mana? Oh, ada. Malung ah. Tadi sini malung ni boleh. Macam tu dia ambil kan? Kecil ni. Dia tak sedang lurus ada yang tinggi. Macam tu makan mancing nama. Pandai dan sembat tak telan. Joran member straight malung. Tak besar. Orang itu tengah melantak. Orang tengah melantak. Geng aku nak makan dulu. Nasi daging masak kicap. Geng, bismillahirrahmanirrahim. Anu je. Masih terus je dengan tahan. Habis je. Shoot. Baru kena misai je tadi. Tuka lah. View cantik kan? Nampak bukit, matahari. Alamak. Dengan dek cair ni. Alamak. Tuka. Keping. Keras dia ni. Kau tanya jumpa satu sana kan? Tu aku tanam beli ni. Kena aku. Tuka. Alhamdulillah. Ada juga strike. Kita cuba lagi rezeki di belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Apa Jad? Joran kecil ikannya. Kang belum. Direct keluar. Banyak malung aja. Weh. Pari. Wah, makap. Pari makap ah. Oi. Tak naik. Serok. Dah, tuka. Okey geng. Sekarang pukul 8. Aku lepas selesai solat maghrib tadi, relax sekejap, pantau balik umpan. Ni air tengah waktu tutup ring, tengah timpas habis. Tengok 8.30 ke 9 nanti kita tenang pasang balik. Tengok sama ada hasil atau tidak. Ada hasil aku update lagi. Okay, korang stay tune. Makan lah. Jangan belakang makan juga lah. Malu tak? Iya, apa lah? Satu-satu lah. Oh, pandai mancing 9 lah pancing ni.
Kau lupa keluar lah. Oh, blue. Hang blue. Dah sampai. Hang blue dah sampai. Ni. Ya, rasa dah sampai dah. Boleh lah. Tak boleh ni. Pendekkan lagi. Jatuhkan lagi. Kau turunkan dulu. Adik ke kaki. Kau ingat? Tak ada bis. Kang. Ni 9. Ini Kang blue. So geng, nak letak kasut tak? Berani buat dah. Bukan. Oi. Hei. Masuk yang dalam mulut dah dia ada kalau sama awak punya. Bro. Bawa cerita mana? Oh. Besar. Oh, besar. Besar lah. Wah. Pari. Anak pari wah. Pari. Buka lah. Apa? Tengah tak ada lauk ni. Simpan aja kumpul. Kan. Dah pukul 9. Dah pukul 9. Air dah. Dah gerak pasang. Tengoklah, lagi. Tengok lagi. Ni pun aku tanamkan ikan. Dah lama separuh. Tahulah apa yang ambil. Mungkin jaga petukung udang tu yang hidup. Okay, kalau situ lah. So. Mak serak apa lagi? Drag. Ngentak air bang. Apa? 9 kan? Mulut ni. 9 kan? 9 banyak lah belakang. Ijat balik menyasar lah. Tep kat bahu. Besar sebelah bahu. Wah, mana mancing 9 lah Muhammad. Mana betul? Saya sedang masak ni. Asam pedas. Sedang elok ni. Manis. Malam ni kalah dengan jauh pendek, geng. Wah, kalah dengan pendek. Iwak lempeng. Betul loh awang tu ke Pari terbang. Alhamdulillah. Benang baru, geng. Benang baru. Bilang nak naik lagi, geng. Saya lauk seperiuk. Ngampau apa ni? Tak pendek panjang, tak panjang pendek. Kawannya stres. Aku yang stres. Kau minta kat mana, Wak? Tak, aku nak ambil besar terus saja lagi.
bongkok. Bongkok yellow. Pendekkan berambut baru dapat. Saiz. Hah? Tengok mesin macam kenal bang. Oh, nyentak-nyentak ah. Malu. Wah, betul. Boleh nampak kepala malung. Oh. Relax dah. Sauk wah. Tak boleh naik wah. Aku tak boleh cek dah. Ni sekilo main ni wah. Malung kong. Sauk. Tak boleh je? Tak boleh mana? Tak boleh mana? Tepi. Oh, 8 kilo Mat. Kau masukkan je. Nah, sauk terus. Oh. 1,5 kilo malung. Kau macam sekabut sangat ni. Panjang no ni. Keluar dari sana. Salah ni. Salah, buntutnya patutnya kita Calor ni pancing. Ikan dia Alhamdulillah geng, ada trek malam. Udah. Malong. Beli tak? Minang. Kau saya sumpan semua ni? Minta lagi. Stop. Bodoh. Gigi. Gigi. Nak pegang tak tangan ni ke bawah. Macam kena karet ni. Tel. Sebaiklah kecil. Tangan berpanjang. Dia terpanjang campak kat orang. Ya tak ada lah. Kau dapat libat apa kau tahu kau dapat mana? Makan dah. Oh, dah. Ha? Kena pancing kau? Tak. Video jauh. Takkan dah. Ya dah, kau nak tunggu kita kan. Wah. Wah, pari wah. Wah. Gemang. Wah. Gemang. Tembak tu lah tu. Selalu je. Hei. Gemang. Tarik ni. Ada del tak? Pancing bawah. Cair lah tadi. Memang kena menang murah lah Mat. Menang RM5. 9 lah masa tu. Tarik ni. Bukit berbanyak. Takut ikan nak makan umpan ikan. Mampu. Agak pergi seimbat. Lupa ikan makan. Tak nak naik. Mana wah? Gemang tak nak naik lagi. Apa wah? Gemang. Hah? Gemang. Bukan. Gemang. Sok. Besar ah. Wow. Betul lah. Hah? Weh lama saya padu. Hebat no ikannya. Dalam lagi anak kau Mat. Dalam lagi Mat. Dalam lagi Mat, kau Mat. Oh besar. Pandai pancing wae. Tahu itu lubang. Lubang lah. Oh masih. Dibungkuskan tadi dengan malung. Jadi boleh ambil Mat. Ini wah. 1 kilo lebih mama ni wah. Oh, saya sepadu geng, saya sepadu. Bawa kempro ah. Orang dapat motor. Saya sepadu geng. Kepala dia. Sanggup sangat lah. Sangat potong dulu. Ambil pelayu lah. Sangat. Letak kat kaki lah. Nak tengok kaki lah. So betul ni.
Hei. Jangan tiru aksi ini. Okay, geng, stay tune. Joran dia je ni. Apa ni? Letih. Letih lah. Cik joran dia je. So ni. Oh. Boleh lah. Ini kami dah untuk bulu kalau Jorannya yang pendek payah. Kayu kata tu. Sedih. Macam melampau je kau lah. Datang ke lah? Dari itu tak nak kacau anak. Ini anak tak anak? Hei, letih lah. Baru baling padahal dia. Nah, baling depan lah. Ikan tak ada jauh lah. Okey, geng. Makannya kendu, dia bilang. Bilang malu. Dah timbul tu. Upi doa terus dapat ikan lah. Betul lah, 9 dekat dah makannya. Tak makan jauh. Besar. Banyak binatang. Oh, letal. Alhamdulillah. Wah, aku baru dapat seekor, kau dah berapa kali wah. Aku baru nak naikkan ikan, kau dah megang joran. Agak wah. Datang ikan ni. Hah? Wah. Apa wah ni? Apa wah? Kau tepan wah. Lawan ni silang. Lawan silang mana? Mana wah? Wah ni. Dah tuka lah wah. Okay, geng, aku dapat 9. Kita buang sengat dulu lah. Diorang tengah ngejual spot ni ramai-ramai. Semua dah tak betul. Banyak-banyak joran 1, 2, 3, 4, 5. Yang makan sebatang yang pendek ni. Macam mana geng? Dah rezeki tak kira rap setup lah. Setup murah. Tengok dia dah standby lagi mak. Tak ada je yang merah tu. Yo, saya lepas mah joran tak apa jangan sedih. Cuma dia tak rengit dah. Balik ada bulan mat. Straight lagi. Tuka lah. Tuka. Wah, dah jam 9. Oh, apa? Gendo. Ya. Ayamnya makan ni. Makan gendo. Bukan kau tarik. Makan dah. Biasa punya. Dah. Pegangkan pam terus. Dia kan senggol yang kepala. Libas lu kan? Dia mau. Jalan tak jalannya, bunyi terus. Longgar tak bunyi. Berat kan? 9 kendo makanya. Dapat. Apa dah? 9. Oi, lempeng.
Aduh, yang istirahat lagi lah kan. Macam duka je ni. Macam duka. Tuku kan. Kalau balik kat apa? Bulan. Good morning. Bangun tidur. Muka pun tak basuh lagi. Tengah masak sardin, tengah masak air. Tapi aku kata aku nak buang air, aku nak letak sardin. Tapi boleh lah Mat, tuang lah Mat. Rosak lah goreng. Lupa ke Mat? Itu pula ni. Tak boleh. Aku pun pukul 5 tu sudah aku tidur. Pukul 5 tadi aku tidur je. Yalah kau dengan aku tadi. Engkau dengan aku. Ya aku cakap aku nak tidur pukul 5 kan? Belum 4 kau. Macam aku nak tidur lah Jad. Pukul 5 lah. Bukan kau dengan aku ke dah? Kau jalan dulu. Awal 3 jam lah. Jalan dulu, jalan terdahulu. Jalan terus. Aku pun dapat tidur 2 jam lebih kurang, 2 jam setengah. Ni aku nak sarapan pagi dulu. Maggi. Nak makan roti. Tinggal plastik. Lupain malam juga dah bedal dulu roti sarapan pagi. Tak apa. Maggi yang banyak untuk ala-ala perut. Ini aku pun tak tahu, aku tak boleh nak balik awal sebab air dah kering, buat tak boleh nak keluar. Jadi aku tunggu dan terus memancing. Dan terus memancing dan terus. Barang-barang padu malam tadi tak ada geng. Barang padu tak masuk. Nanti kita tengok hasil lah. Hasil padu tak padu. Dia orang still lah. Dia orang masih memancing lagi.
Oh ya, tadi hujan. Wah, cantik eh. Kosong. Berpasir ni kan. Lendir dia ni kan. Geng, ada strike lagi pagi ni. Alhamdulillah. Kemang. Tak lah. Malung. Macam tu. Ada menggasak. Apa yang beli ni? Mana ada belit? Berapa? Tadi tu kan Kelinang. makan juga kelinang dia. Memang Kegemaran ni. Telan ya. Malung. Okay, alhamdulillah. Aku ni dah pukul 10 pasal buat ambil pukul 11. Semua dah siap kemas habis. Saya nak rehat 1 jam, tidur, makan dulu ke apa. Okay, hasil kurang memberansangkan, tapi alhamdulillah masih lagi dia beri rezeki. Jom kita ikat. Orang acau aku pula. Buat masa ni paling besar lah kemah. Saiz kilo 8 tak silap. Saya timbang besya. Okay, geng. Buat bagi-bagi harta nanti. Sound Mega tak naik, tak lalu kot rasanya. Okay lah. Bantu subscribe channel aku ni. Mana yang baru tonton tu, yang dah tonton, aku ucapkan ribuan terima kasih. Aku minta maaf lah pasal lama sangat tak buat video. Kekangan masa. Okey lah, sini je lah. Drama pendek. Okey geng, sampai sini je. Jumpa lagi di next video. Assalamualaikum.